Assalamualaikum, selamat petang. Apa khabar semua? Selamat berbuka puasa. Lagi nak nunggu nak buka puasa ni, kita bercakap sikit lah. Ya. Rupa kejadian di Seremban baru-baru ni diberitahukanlah, mana kita tengoklah media sosial. Betul tak betul tu tak tahu. Ya. Rupa tak melesen. Ilah Allah. Inilah yang paling kita takut bila tak melesen. Ya. Tak kono kita hebat bang. Bila kita kono, ani dia masuk paning kepala. Pai sana tak kono, pai sini tak kono, makan terasa kenyang dah. Kan? Tak boleh nak masuk. Lapar tapi tak boleh nak masuk. Apakah tindakan yang akan aku terima? Ini contoh. Ini saya nak nasihat kepada mak ayah ni. Kalau anak nak memandu kereta, kalau tak ada lesen, jangan digunakan. Walaupun kau hebat mana, kau sekaya mana. Jangan dibagi. Yang takut yang jadi macam tu. Kan? Berapa ramai yang memandu tu tak lesen dalam Malaysia ni. Ni saya nak minta pada YB Anthony Loke, Menteri Pengangkutan ni, gubal undang-undang sikit. Mana kalau kenderaan-kenderaan yang ditangkap, dia dapati pemandu itu tanpa lesen, kenderaan itu dirampas, lupus. Dakwa pemilik pemanduan tu dengan denda yang banyak. Ini tak. Encik, saya terpaksa tahan kenderaan encik. Nanti panggillah pemilik asal datang ambil bayar compound. Tak guna. Tak guna lah. Tak guna. Ya. Buang masa. Lucut hak, jadikan hak kerajaan. Kerajaan boleh lelong datangkan duit. Yang apa-apa nama boleh elak, kena dondo dia sebab banyak. Situ. Kena dondo. Dondo yang bawah rate dia sebab yang sebenarnya undang-undang kita ni lemah. Bab transport ni asyik nak fikir, jangan terlalu zalim, jangan terlalu kejam. Ini bukan masalah zalim, bukan masalah kau kejam. Berapa ramai Bangla yang memandu tanpa lesen, Rohingya memandu tanpa lesen, Nepal memandu tanpa lesen. Apa lagi, Pakistan memandu tanpa lesen, siap bawa van, siap bawa barang, jual lagi. Ada kau dengar dalam berita-berita itu, siap bawa lori sampah pun. Kalau kono ke anak-anak kau orang yang mentari ni ataupun YB ni, mati lah baru masa tu baru nak mengamuk dalam parlimen. Tahu no? Tahu no? Jadi fikirlah baik-baik. Sebab tak terkena pada anak korang, kau boleh ambil kira ringan. Ya. Macam kejadian baru ni yang duduk kat Seremban tu. Cuba kena ke anak menteri besar ko, ke anak YB ko, ke anak hakim ko. Agak belagak ya. Ini masalah-masalah yang timbul yang perlu diatasi oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan menteri yang ada. Itu sebab kono ke anak-anak orang biasa macam alasan bagi. Ini lah. Kadang kesian kita tengok benda-benda yang macam ni. Yo. Sebab tersial media sosial bukan nak bahas-bahaskan tentang dia, tapi umum ni umum. Kan? Yang tak lesen tu janganlah memandu. Kan? Itu penjara dah tentu dalam tangan tu. Kan? Kan galap masa depan. Jadi fikir-fikirlah. Selamat berbuka puasa.